Apa benda yang cowboy ni lekat ni? Perkhidmatan kereta sewa Lemon. Murah. Memanglah murah. RM50 2 hari. Kereta berhantu siapa yang nak naik? Bagi aku pun tentu aku tak nak naik. Biar aku naik lori hantu lagi elok. Woi, Bon! Woi, going! Kau. Amboi. Pandai kau ya. Asal nampak muka aku je kau terus lagi nak pergi belakang Kau terus lagi nak pergi belakang Oh, pandai kau Mana ada. Abang memang nak patah balik lah. Tertinggal barang tadi. Tinggal barang macam-macam kau punya alasan kau tahu tak, engkau ni ibarat malaikat yang telah turunkan untuk menolong orang yang susah. Maknanya sekarang ni aku tengah susah, engkau tolong. Jadi bila aku dah susah memang kau selalu kena tolong. Hah? Apa abang Ucup cakap ni? Cakap dengan kau ni, baik aku cakap dengan pokok-pokok ni lagi senang. Sekarang ni engkau kena tolong aku. Tolong? Tapi abang nak pergi surau. Kau banyak alasan kau cakap. Aku tak makan 10 hari lah. Kalau aku bagi adik-adik pun tolak lagi laju lah. Cepat tolak. Kesiannya aku tengok budak abang tu. Ada kau suruh budak abang tu tolak motor kau? Cuk. Geram aja lah aku tengok engkau tu. Itulah pasal. Hei, kau boleh nampak aku ya, On? Mana tahu ni? Aku tahulah. Kau tak macam mana kau boleh balas apa yang aku cakap ni? Oh, iya ke? Tak apalah sayang. Abang dah dekat dengan surau ni. Nanti abang kau balik Assalamualaikum. Cakap telefon rupanya. Tiba tertipu. Bon? Abang? Kenapa tidur sini? Macam penat sangat je. Oh, pakcik, tadi abang tolong abang Ucup tolak motor dia tu. Tu yang penat tu. Kau ni baik sangatlah, Bon. Tak payahlah kau susah-susah tolong kutu kampung tu. Tengoklah, kau tergolek kat sini. Dia memekak kat hujung kampung tu dengan gitar dia. Rasa nak cepuk je aku dengan gitar dia tu. Macam-macam lah. Bon. Oh, Bon. Kau cakap kau nak solat. Ini bukan solat, ni membuta ni. Ucup, tadi abang dah solat lah. Baru lepas habis solat. Maknanya semua orang dah balik dah ni. Cantik. Kenapa abang Ucup datang kat surau ni? Bukan abang Ucup tak suka datang kat surau ke? Cek! Apa pula tak suka? Aku sukalah. Kau saja je kan. Jaga mulut tu. Sekarang ni aku nak kau tolong aku. Tolong? Tolong apa? Sini lah. Kau nampak tak tu? Di surau? Jangan cakap kukuh nanti orang dengar. Cakap perlahan. Di surau? Di surau. Kau pergi tengok kat tabung tu dah penuh ke belum. Kalau dah penuh, kau bagi tahu aku. Boleh? Senang? Dah faham? Kau pergi cepat. Cepat pergi, cepat. Aku kaya.
lambatnya. Cepatlah. Wow. Banyak tu, banyak. Wah. Agak. Ambil. Jalan. Abang Ucup kan tak baik mencuri. Kau diamlah. Kau mana tahu kau budak-budak. Tapi Allah tahu. Abang tak nak. Abang nak balik. Abang Ucup yang curi, bukan Abang. Memang aku yang curi. Tapi kau kena ingat, jangan bocorkan rahsia ni kat orang kampung. Kalau kau bocorkan rahsia ni kat orang kampung, aku akan pastikan kau yang kena tuduh curi duit ni. Bukan aku. Ya, Abang janji Abang tak beritahu sesiapa. Tapi Abang Ucup jangan tuduh Abang yang buat pula. Tahu bukan takut. Ni Abang Ucup kau tahu tak? Dah sekarang kau nak balik, pergi balik. Balik. Wah, aku kaya. Sekarang aku banyak duit. Macam-macam aku boleh beli. Aku boleh beli tu, aku boleh enjoy. Duit tengah banyak ni. Oh. Ni apa ni? Ribut tak ada angin tak ada. Ini aku kat mana ni? Boleh polis ya? Surau. Nasib baik aku sedar. Kalau tak, orang kampung sedarkan ke dalam aku. Alamak, siapa pula yang datang ni? Apa pula dalam van tu? Ini van Leman. Apa dia buat kat sini? Mesti tak keluar-keluar lagi tu. Baik aku pergi tengok. Macam mana? Van ni boleh bergerak sendiri? Tak boleh. Kalau aku pengsan, besok pagi baru sedar. Aduh! Abang! Aku dah bagi duit untuk kau! Aku dah kerja! Abang! Abang! Hantu. Pasal apalah kamu lambat? Jenuhlah aku menunggu. Alah. Tunggu sikit pun tak boleh. Hati. Tu tadi tu, kenapa tu? Orang ada buat salah. Mestilah takut. Dia baru aja lepas curi duit tabung surau ni. Curi duit tabung surau? Ces, kenapa tak cakap dekat saya awal-awal? Kalau saya tahulah dia buat perangai macam tu, saya dah langgar dia pakai van ni banyak-banyak kali. Sampai dia jadi apa balik.
Kamu ni Husin, itu lelaki yang membunuh, tahu tak? Aku tak mau nak terlibat dah. Dah, jom. Hamid mana? Mana lagi? Tengoklah dekat belakang tengah buat apa. Tengah membuta. Dia tak ada kelilin. Tanya saya kenapa? Pergi tanya dia lah. Dah. Mari. Sir, kau ni, biar betul kau nak sewa van aku ni. Ha? Betul lah ni aku nak sewa. Takkan itu pun salah, tak boleh sewa. Tak adalah, habis yang kau pergi angkut si Abun ni sekali, kenapa? Oh, Abun ni, sebenarnya macam ni. Sebenarnya, Abun ni yang nak sewa van kau tu. Tapi kau tengoklah, dia budak-budak. Mana reti bawa? Lepas tu duit pun tak ada nak beli. Nak bayar. Akulah yang buat tu semua. Abang Ucup suruh saya tidur kat dalam van tu. Ha? Abang Ucup kau ni suruh kau tidur dalam van tu? Tak. Macam ni. Maksud Abun ni, van tu dia nak bawa balik. Lepas tu dia boleh tidur dalam tu. Dia boleh makan-makan. Panggil ramai-ramai duduk dalam tu. Itu je kau ni. Tak kisahlah. Tapi, sewa tetap sewa. Harga promosi kan? 2 hari RM50 kan? Aku dah cakap macam tu ke? Hei! Yang ini apa? Ni. Kau tampal satu kampung, lepas tu kat dinding rumah aku pun kau tampal harga promosi ni. Yelah. Bab sini duit sewa tu dulu. Tapi ni ingat juga, apa-apa jadi dengan van ni, kalau van ni rosak, aku claim kat kau. Alah, tu aku tahulah. Macam aku tak biasa buat. RM50. Kunci. Cuk. Cepat. Betul ke kalau Abun tidur dalam van ni satu malam, Abang Ucup bagi Abun duit untuk Abun beli hadiah mak Abun? Lah, betul lah. Kan dah janji. Tapi kau kena ingat satu je. Kau tak boleh tinggalkan langsung van ni. Kalau kau tinggalkan, maknanya terbatal semua perjanjian kau tu. Tapi kalau Abun nak buang air kecil dengan air besar macam mana? Yang itu kau buang je lah. Tak ada orang nak marah pun. Tapi yang penting kau kena balik dekat van ni. Boleh? Okey. Tapi kenapa Abang Ucup suruh Abun duduk dalam van ni? Kau ni banyak sangat tapi. Tapi apa kau tahu? Nak tahu sebabnya? Sebab aku nak kau sahut cabaran aku. Boleh? Sahut cabaran? Cabaran apa? Cabaran apa? Van ni van berhantu. Jadi aku nak kau tidur dalam van ni. Tapi kalau kau lari, kau tinggalkan van ni, habis. Perjanjian terbatal, semuanya kau gagal. Mana tak ada hadiah untuk mak. Oh, hantu. Senyum pula dia ni. Macam tak takut je budak ni. Aduh, susah pula kalau dia tak takut. Jahanam aku. Nanti akulah kena bayar duit kat dia. Habislah duit aku curi ni. Aduh. Senyum je. Lagi senyum. Maknanya dia ni nak kenakan si Abun. Kan aku dah kata, si pembelit ni, dia ni memang kaki buli. Abun tak takut. Abun tak takut hantu. Abun berani. Cantik. Nampaknya dia dah makin takut. Kalau ikutkan hati aku, sekarang ni juga aku nak bertukar jadi pocong. Biar tak cukup, tak nak kau lagi.
Ni baru kau takut apa ni? Kau jaga. Wah, makin nyenyak kau tidur. Tak apa. Kau tunggu aku nilai. Hei! Itu macam ke cara ngilai? Bagi malulah semua hantu-hantu senusantara lah. Ini macam tahu cara ngilai. Tarik nafas panjang. Pitching mau tinggi. Jangan kau tuan maco. Lagi hero muka, lagi tinggi itu. Aku nilai sekali je. Siapa pula ni? Itu perasaan je lah tu. Tak ada apa-apa lah. Nak takutkan orang konon. Palian muka. Apa? Ya, pedah muka kau. Dah macam Ju-on aku tengok. Nak takut Benny tak? Ya, tak payahlah. Ni kau dah terkejutkan aku dah ni. Cuma kau pakai baju je. Kalau kau macam budak kecil tu, telanjang bulat tu, sebiji Ju-on. Dah siang ni. Alhamdulillah. Boleh dapat duit ni. Ingat nak belikan mak kain. Sebab mak kan suka kain. Pergi mandi dululah. Oh, ini kerja kau ya? Tak guna punya pula. Ucap kat mana? Ucap kat mana ni? Ucap kat mana, ucap kat mana? Kau tengok apa kau pegang tu? Kau kat surau lah ni. Ucap tak curi. Ucap malam tadi tengok kat rumah. Tak curi ni. Sudahlah. Jangan kau nak berlakon. Surau ni nampak macam surau tahun 60-an. Tapi ada CCTV. Sebab itulah aku nampak kau datang sini. Kita orang semua datang. Tak. Ucap tak curi. Tak. Ini tak curi. Abang Ucup. Abang dah berjaya sahut cabaran Abang Ucup. Nak duit tu boleh untuk belikan hadiah untuk mak. Dapat dengar tak dia cakap apa? Nak duit, maknanya abang yang curi. Dia suruh saya curi untuk beli hadiah mak dia. Ya ke Abang? Bukan Abang. Abang Ucup cakap kalau Abang bagi tahu orang kampung, nanti dia bagi tahu Abang yang buat. Tapi sumpah Abang tak buat. Tergamak kau ugut budak ni. Dah. Kau jangan banyak cakap. Bawa dia pergi balai sekarang. Ustaz, tolong Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Abang Ucup, mana duit Abang? Abang Ucup, Abang nak belikan hadiah untuk mak lah. Abang Ucup, mana duit Abang? Pakcik, boleh ke saya nak sikit? Saya tak ada duit. Kau budak lagi. Tolonglah Pakcik. Jangan. Saya nak belikan hadiah untuk mak saya. Pergi balik. Ini duit surau ni. Bukan nak boleh bagi kat kau ni.
Abun. Mak. Terima kasih, nak. Hah? Cantik kain ni. Abun hadiahkan untuk mak ya. Mak suka ke? Ke? Kalau mak suka, Abun lagi suka. Selamat hari jadi, Mak. Terima kasih, Abun. Jom, Abun, kita naik rumah. Kadang-kadang budak yang tercukup akal tu lebih tahu untuk menghargai mak dan bapa dia sendiri. Ibu ni ibarat malaikat yang sentiasa menjaga kita dari kecil sampailah kita besar. Macam mana keadaan kita sekalipun, dia tak pernah rasa jemu atau malu untuk terus menyayangi kita. Cukup. Benda-benda macam ni lah yang selalu buat saya teringat dekat mak saya tu. Tapi macam Pak Teh cakap lah, Pak Teh. Yelah, mak saya tu kan ada sakit jantung, heart attack. Ya. Kan kalau saya tunjukkan diri saya, ada kojol pula mak saya tu. Alah. Kalau macam tu, tak payah dulu Zain. Iyalah. Aku nak tanya, mana kau dapat kain tu Pak Teh. Husin curi kat makan. Mana ada? Kau curi Zain? Mana ada? Saya ambil. Cuma tak bagi tahu tuan dia. Itu curi ke? Macam bukan je. Curi ke? Selamat Hari Raya, Pak Teh.